Selagi kudrat, keringat, sihat walafiat, makanya usah kedekut untuk berhikmah. Syukur Alhamdulillah untuk 2 hari ini dengan besok. Hari ini dengan besok dapat upah mesti rumput di sebuah kebun harum manis. Boleh kan terkenal dengan harum manis. Tanah sini menjadi beginilah rutin hidupku mencari rezeki, meneruskan kelangsingan antara keluarga, kerja sendiri, tak terikat dengan mana-mana. Senang kata tanpa pekerjaan tetap. Ambil upah aneka tugas. Kadang jadi driver, hantar orang ke Batu Bukit Kayu Hitam, hantar pergi Kuala Jeti, nak pergi Langkawi, bagai lagi lah. Apa kerja yang aku boleh buat, aku buat. Ada kerja keluar, tak ada, buatlah apa yang patut. Usah memilih kerja, janji halal. Misi rumput ni naik gila, merata ceruk dah api. Ada kala berpanas street ke batas jalan. Kerja macam ni memang kasar banyak dah. Kenyak. Kenyak. Bila dapat tugas sebegini, membantras rumput, dia punya kenyak. Nak mulakan tu, cukup malas, balok liak. Tapi bila enjin dah start greng, mulakan meraung, merewang, gawang kiri kanan, sampailah pecah peluh satu tubuh mercik. Semangat dia datang lain macam lah. Layan. Selagi tak penat atau minyak habis, lagi tu kudun. Lagi tu kudun. Dia punya semangat tu memang lain macam lah. Pum, sedar-sedar pukul 6 petang. Masa tak terasa. Kalau tanya sesiapa pun yang buat kerja macam ni, mesti rumput, mesti dia akan cakap benda yang sama macam aku. Tengok. Cuaca pun okey. Hari ni cuaca baik, panas, elok. Jangan hujan saja. Hujan habis kalas. Kenapa kalau aku basah? Tak mengapa ni. Ini mesin basah habis ya. Hospital lah, kena tahan uat lah jawabnya. Okey. Move lokasi Batu Petanggup.